Okey, selamat malam kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini untuk mengikuti webinar kecemerlangan SPM pada tahun 2025 siri kedua. Okey, selamat datang semua kepada pelajar dan juga guru-guru. Jadi pada malam ini kita akan bersama dengan cikgu kita Puan Siti Fairuz, yang sentiasa sharing untuk webinar AdMed untuk malam ini. Okey, sedikit biodata tentang Cikgu Siti Fairuz. So saya perkenalkan penceramah kita, iaitu beliau seorang yang berpengalaman luas dalam bidang pengajaran, malah juga turut memiliki latar belakang akademik yang kukuh. Graduat daripada Universiti Melaya dalam bidang kejuruteraan bahan dan seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat master Cikgu Siti, iaitu master dalam kejuruteraan awam. So dengan gabungan latar belakang ini, saya rasa beliau sangat pakar sudah dalam AdMed. So beliau telah mendedikasikan lebih 15 tahun dalam dunia pendidikan sebagai tutor matematik dan juga matematik tambahan. Sedikit juga tentang Cikgu Siti Fairuz, merupakan pengasas kepada Jom Itong Online Tuition, sebuah platform tuition atas talian yang berkembang pesat dan menjadi pilihan ramai pelajar seluruh Malaysia. Dan kelas beliau dikenalikan pada hari Isnin hingga Jumaat secara online. Betul tak Cikgu Siti? Betul. Alright, so saya rasa kita boleh teruskan dengan Cikgu Siti tanpa membuang masa. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Cikgu Suzy, suara saya ada bergema tak? Tidak, okey. Okey, Alhamdulillah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Suzy kerana menjemput saya menjadi penceramah dalam webinar teknik menjawab soalan matematik tambahan SPM pada hari ini. Okey, sebenarnya saya bukanlah orang yang paling hebat lah dalam bidang ni. Bukan penyemak kertas soalan pun. Dan bukan juga guru-guru pakar. Tetapi saya hanya seorang private tutor yang mengajar subjek maths ni lebih 15 tahun. Dan saya percaya bila niat kita ikhlas untuk berkongsi dan belajar, insya-Allah akan bantu dan memudahkan perkongsian ni lah. Diharap dengan niat yang ikhlas ini untuk berkongsi, para pelajar dapat menerima ilmu yang dikongsikan dengan baiklah ya. Kerana yang hebat tu Allah, kita ni hamba je kan. Jadi insya-Allah lah dengan perkongsian ini kita semua mendapat manfaatnya. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, hari ini saya akan berkongsi teknik menjawab AdMaths untuk SPM dari gagal ke A. Boleh ke tu? Dari gagal ke A? Mesti macam tak percaya kan? Selama ni gagal je kan, sepanjang tingkatan 4 hingga tingkatan 5 tu gagal je. Tapi boleh ke dapat A? Cuba tanya diri kita, dapat tak kita A untuk AdMaths? Sebenarnya tak ada yang mustahil. Asalkan anda mempunyai teknik menjawab yang betul dan elakkan kesilapan besar dalam menjawab AdMaths, fokus pada bab-bab yang penting, insya-Allah awak boleh dapat A. Ini tak mustahil ya, sebab daripada pengalaman cikgu, ramai je budak-budak cikgu yang daripada gagal boleh dapat A. Ni terpulang pada diri sendiri juga. Dengan awak punya usaha kan, insya-Allah dipermudahkan. Okey, baiklah. Dah semangat kan dah nak belajar AdMaths ni. Hari ni bukanlah macam kelas ya. Kita bukanlah macam kelas nak belajar satu persatu soalan, jawab. Tak macam tu. Sebab hari ni cikgu nak berkongsi teknik menjawab
Macam mana cara untuk kita mendapat A lah dalam Admaths ni sebenarnya. Bukannya nak jawab soalan satu persatu ya. So insyaAllah kita akan mula dengan melihat apa yang awak akan kuasai hari ni selama 1 jam 30 minit bersama dengan cikgu. Awak nak belajar apa ni? Lama juga tu 1 jam 30 minit kan? So malam ni kita akan melihat dan belajar dan mengetahui apakah strategi untuk menjawab soalan. Dan juga kita nak kenal pasti topik dan keyword penting dalam Admaths ni. Dan juga kita juga akan melihat apakah kesilapan biasa yang dilakukan oleh kamu semua dalam menjawab soalan Admaths kan. Dan last sekali kita akan melihat langkah penyelesaian yang teratur. Semoga anda ada cara penyelesaian yang sistematik, lengkap dan mengelakkan markah anda daripada dipotong. Okey, baiklah cikgu teruskan lagi ya. Ramai kata kan bila masuk, bila dengar je Admaths ni susah kan. Kalau awak tengok statistik lulus gagal dalam Admaths ni, ni berdasarkan daripada Google lah ya, sumbernya Google lah. Google kata ramai ni pelajar yang gagal ni. Dalam 25% calon gagal ya 2023, 2024 sama, lebih kurang 24%. Wow, ramai tu. Kan ramai yang ambil Admaths tapi gagal. Takut juga dengar kan? Adakah anda mahu menjadi salah seorang daripada 108,000 orang calon yang gagal itu? Tak. Malam ni siapa-siapa yang join kelas cikgu malam ni, insyaAllah tak gagal lah. Kalau kamu betul-betul mencatat apa-apa yang dikongsikan malam ni. Sudahkah anda sedia dengan pen, kertas, kalkulator? Sebab malam ni cikgu juga nak suruh anda tolong cikgu kira. Tolong cikgu kira ya beberapa soalan yang cikgu akan kemukakan. Dan jangan lupa juga awak dah jawab ke pretest yang cikgu dah sharekan tu. Awak jawab dulu sebelum kelas kita bermula. Dan lepas tu, lepas kelas kita buat test lagi nak tengok ada perubahan tak markah awak kan sebelum dan selepas. InsyaAllah adalah tu. Kalau awak tak tidur ya masa webinar ni, harap awak masih segar sampai pukul 10 malam. Okey. Dan kita nak mengatasi lah percentage yang gagal ni kan. Dia punya isu ni sangat besar tapi boleh diatasi dengan belajar strategi dan teknik-teknik yang betul dalam menjawab soalan Admaths insyaAllah. Okey, ni 1 daripada 4 calon. 1/4 lah kan suku daripada calon gagal kan. Cabaran besar tapi boleh diubah dengan strategi yang betul. Okey, baik. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam lagi, kita nak lihat apakah isu dan masalah pelajar semasa exam. Ni cerita betul sebab setiap kali pelajar-pelajar dah habis SPA, dah habis jawab paper Admaths, cikgu akan tanya diorang, macam mana exam? Okey tak? Kita selalu dengar jawapan daripada pelajar, tak cukup masa cikgu, tak cukup masa. Tak cukup masa 2 jam dan 2 jam 30 minit. Tak cukup masa. Ni untuk pelajar-pelajar yang tak cukup persediaan. Ada tu, memang ada. Dan ada juga yang tak cukup masa, tapi kenapa dapat A juga? Kan? Cakap tak cukup masa. Tapi bila keluar result, terkejut dapat A. Sebenarnya, pengurusan masa tu adalah penting. Awak kena tahu juga ni, kenapa awak tak cukup masa? Yang pertama, kita kena lihat kepada adakah awak mahir dalam algebra dan asas matematik. Sebab bila algebra awak mahir, cekap, calculation awak akan menjadi cepat. Dan juga asas matematik. Dalam matematik kita ada belajar pasal indeks kan? Kuadratik pun ada, semua tu ada. Cuma kita nak tengok awak cekap ke tidak. Kalau awak cekap, tak ada masalah. Kita dapat jimatkan masa menjawab tu. Yang kedua, tak hafal sifir. Ada yang ambil Admaths tak hafal sifir juga.
selalu tekan kalkulator. Kan? Pernah tak awak macam tu? Nak kira 8 darab 7, 8 darab 7x pun nak tekan kalkulator. Ada ke macam tu? Ada. Jadi kalau boleh, awak kena hafal sifir dan rumus-rumus. Bukan hafal rumus tu, hafal macam mana nak guna rumus. Itu yang sebetulnya kan. Dan juga tak tahu cara nak jawab. Kenapa tak tahu cara nak jawab? Sebab kurang buat latihan. Bila kurang buat latihan, awak tak biasa. Jadi awak pun tak tahu macam mana nak jawab soalan ni. Aku tahu bab ni bab apa tapi lupalah. Tak cukup persediaan lah tu maksudnya. Okay, jadi pastikan anak-anak semua setkan dalam satu hari jawab at least 4 soalan Admaths ya setiap hari. Dalam seminggu tu kalau dah 4 kali 4 soalan darab 7 ada 28 soalan dah boleh siapkan dalam satu minggu. Itulah cara ya macam mana awak nak cuba banyakkan latihan dalam Admaths. Okey. Isu pertama tadi tak cukup masa kan? Isu yang kedua apa? Oh, sebelum itu cikgu nak kongsikan template masa exam dalam masa 2 jam. Ini contoh ya, paper 1 2 jam. Okey, 1 jam 10 minit tu awak spend masa untuk jawab soalan dan ada lagi 10 minit. 10 minit tu awak gunakan untuk semak. Semak. Tapi macam mana nak cukupkan masa tu? Jawab semua soalan macam mana? Jadi kita ada perangkaan lah. Ni macam suggestion lah sahaja. Kadang-kadang boleh siap sebelum masa tu tamat. Contohnya 2 markah. 2 markah 3 minit. Kan? Kadang-kadang awak boleh siap dalam masa 1 minit pun boleh. Ada jimat masa kat situ. Ini hanya maksimumnya sahaja. Katalah markah tu 4 markah kan. Lepas tu masanya 6 minit. Tapi awak dah terbuat lama betul kan dalam soalan tu. Sampai dah lebih daripada 6 minit. Awak better pergi kepada soalan lain lah. Kalau awak fikir lama-lama pun tak guna juga. Tantah salah langkah kerja tu. Kan? Jadi ini adalah suggestion lah, cadangan. Ingat 2 markah 3 minit. Setkan macam tu. Cikgu selalu suruh pelajar-pelajar cikgu kalau buat soalan, cikgu setkan 2 markah 3 minit. Kena siapkan. Memang dapat. Pelajar memang dapat siapkan sebelum masa tu. Itu bagus ya sebenarnya. So, pastikan anda bila buat latihan tu jangan buat-buat je. Set juga masa. Masa awak buat latihan tu, awak kena set masa kat sebelah. Cukup tak masa tu untuk awak jawab soalan tersebut. Okay, praktis ya. Lepas kelas malam ni kena praktis macam tu. Okay. Ini untuk paper tu sama juga. Tapi markah untuk paper tu agak besar lah sikit kan. Macam 3 markah, 4 markah, 5 markah. Ni dia punya cadangan masa menjawab. Okay, boleh apply ya nanti. Seterusnya kita nak lihat isu ataupun masalah pelajar seterusnya adalah tak faham soalan kebat. Soalan kebat. Okay, soalan kebat ni lah yang menentukan awak dapat A ataupun tak dapat A. Kerana soalan kebat ni soalan yang tak semua orang dapat buat. Kerana dia adalah soalan yang berkemahiran aras tinggi kan. Aras tinggi. Jadi ayatnya panjang juga kalau soalan kebat ni. Ambil masa kan. Bila awak ambil masa untuk memahami soalan tu, itulah menyebabkan masalahnya dekat sini. Soalan kebat tu lah. Jadi cara nak elak, buat latihan mencukupi dan kalau awak rasa awak memang tak dapat jawab soalan kebat tu, awak jawab soalan yang bukan kebat lah. Jawab dulu soalan senang. Jangan ambil soalan susah ya. Begitu. So inilah isu ya, antara isu-isunya. Okey, sekarang kamu nak tak dapat A? Kamu kena ada target. Okey, ni target maksimum lah. Maksimum untuk kertas 1, kertas 2, sekurang-kurangnya awak dapat 50/80. Ni cadangan tau. Kita tak tahu lagi dia punya pemarkahan dia kan. Dia ada graf pemarkahan kita tak tahu lagi. Tapi kalau ujian-ujian biasa, awak pastikan markah awak tu dalam kertas 1 50/80, kertas 2 mungkin dapat 75/100 dan total jumlah markah tu 72/100. Kalau awak dapat 72 macam ni, memang confirm lah A.
Tapi kita pun tak tahu juga nanti kalau SPM dia turunkan ke, dia naikkan ke kan. Okay, tapi cuba fokuslah untuk dapat markah yang macam ni supaya awak dapat A dalam maths, maths ya. Okey, seterusnya. Kamu juga perlu fokus 8 topik kegemaran. Sebab dalam maths ni tingkatan 4 dan tingkatan 5 total dia punya tajuk tu ada 18 kan. Banyak juga kan. Tapi awak fokus 8 topik kegemaran so that bila awak jumpa soalan tu nanti awak terus jawab. Sebab waktu awak buka paper tu awak kena cari yang senang dulu. Cari yang senang yang awak confident awak dapat jawab. Awak buat yang tu dulu. Okay, ini adalah antara bab-bab yang bagi cikgu senang. Bagi cikgu senang. Dan pelajar-pelajar juga bersetujulah. Selalu cikgu tanya, awak suka bab apa? Dia orang pilihlah bab-bab ni. Ya, betul. Kalau awak nak dapat A, awak fokus pada 8 bab ini dulu. Kalau awak nak confident lagi, awak boleh kuasai bab-bab yang lain. Tapi bab ni jangan lupa kuasai dulu ya. Ada 8 bab favorite. Awak boleh tengoklah dia punya tajuk-tajuk tu. Kan? Nampak mudah kan? System of equation, vector, indices, surd and logarithm, circular measure. Ni paling best ni. Coordinate geometry. Linear law, markah tinggi dan senang nak dapat markah full mark linear law. Index number, senang. Markah dia besar dan boleh dapat full mark. Solution of triangle, senang. Pakai je formula. Jadi ini adalah 8 subjek yang awak boleh kuasai dululah sebelum sebelum chapter-chapter lain. Okey, apa lagi? Okey, ini ada strategi ya. Sebab kalau kita nak dapat A tu, mestilah ada strategi yang betul. Okey, yang pertama. Sekejap yang pertama, pengurusan masa. Ni yang macam cikgu dah tekankan tadilah kan. Pengurusan masa mesti bagus. Jawab soalan dekat di hati. Wah, dekat di hati. Maksudnya awak kena jawab soalan favorite tadilah. Waktu awak buka paper tu, jawab dulu yang soalan dekat di hati. Maksudnya favorite. Jangan buang masa pada soalan susah. Dah tahu soalan tu susah, jangan dibaca dulu. Nanti patah semangat awak nak buat soalan yang lain kan. Dah tengok tu, ya Allah susahnya. Patah semangat awak. Jadi jangan buang masa pada soalan yang susah. Dan cuba dapat markah minimum. Kalau markah dia agak tinggi, takkanlah awak tak dapat sedikit markah kan. At least awak cuba dulu. Kalau itu soalan favorite awak cuba jawab dulu, dapatkan markah minimum. Mana tahu dapat 1-2 markah pun okey lah kan. Cuba dapatkan ya. Seterusnya, kenal pasti keyword soalan. Dalam soalan tu sebenarnya ada keyword yang awak kena bulatkan dan kena tahu apa maksud perkataan tu. Dan tentukan bab. Bila awak baca ni, ini bab apa ya? Probability distribution. Cuba tengok formula dalam probability distribution. Pakai. Dan konsep yang betul. Sebab jangan mencampur adukkan ya. Dalam AdMaths lain cara jawab dia, dalam matematik moden lain kan. AdMaths ada konsep dia yang tersendiri. Kena pakai tu. Strategi seterusnya, jawab mengikut arahan. Catat maklumat penting dan rumus yang berkaitan. Ada maklumat, catatkan. Garis lah maksudnya. Garis ataupun tulis balik apa yang dia cakap tu, tulis balik. Apa lagi? Seterusnya, elak kecuaian pada soalan mudah. Anak-anak semua, elak kecuaian. Awak seronok sangat jawab, sehinggakan positif negatif, lupa nak diletakkan. Ni kecuaian lah ni. Kan dapat kosong dekat 14 tu, tiba-tiba jawapan lain kan. So elakkan kecuaian dan jangan lupa tulis nombor soalan. Seronok sangat jawab, nombor soalan tak ada. Tulisan kemas tak? Ni pun cikgu nak suruh awak kemaskan tulisan lah. Sebab kalau pemeriksa tengok tulisan macam cakar ayam, dia pun tak faham apa awak tulis ni. Kan? Dan ada jalan kerja. Jangan letak
jawapan je, tak ada langkah kerja. Macam mana awak dapat tu? Kadang-kadang kalkulator kan yang buat untuk awak. Kalkulator tu bijak. Dia dapat kira jawapan akhir. Tapi langkah kerjanya tak tunjuk. Tak ada markah. So, ini adalah strategi yang awak boleh ikutilah ya. Okey, apa lagi seterusnya? Seterusnya, tak nak naik pula. Sekejap. Seterusnya apa lagi? Kesilapan besar. Untuk dapat A, mesti elak dulu kesilapan besar dalam Maths. Antara kesilapan besar ni adalah tak kenal keyword, konsep asas lemah, tak tahu di mana nak mula kan. Dah baca, nak mula macam mana ni? Inilah kesilapan besar. Hilang langkah dalam jawapan. Terus bagi jawapan akhir, tak ada langkah. Hilang langkah lah maksudnya. Ni kesilapan besar. Tak semak jawapan pun kesilapan besar. Sebab ada masa lebih, semak balik. Manalah tahu? Salah kira kan? Algebra salah sana sini. Jadi elakkan kesilapan besar ni ya. Okey. Kita nak lihat kesilapan besar seterusnya, penambahan lah. Tidak faham kehendak soalan. Okey, yang ni cikgu nak kupas satu persatu tau. Mungkin ada contoh soalan yang akan kamu cuba nanti. Okey, cikgu nak bincang tentang tidak faham kehendak soalan. Contohnya, soalan tu kata hence solve the equation. Ni selalu pelajar buat ya. Sepatutnya bila awak jumpa perkataan hence ni kan, pernah dengar tak soalan ada kata seterusnya, hence kan. Sepatutnya awak kena guna jawapan daripada bahagian sebelumnya. Kalau sebelumnya ada soalan A, awak dah jawab, ada jawapan kat situ. Awak kena guna jawapan tu. Jangan pergi buat calculation baru untuk soalan B. Tak boleh. Kalau pelajar buat kaedah baru, buang masa dan dapat jawapan salah. Markah hilang, jawapan betul. Jawapan betul, markah hilang ya. Sebab awak kena sambung. Kena sambung tu dia punya pengiraan berdasarkan jawapan daripada A tu tadi. Okay, jadi wajib rujuk jawapan sebelumnya. Itu ingat. Cikgu selalu tahu, ini bukan reka-rekaan ya. Sebab bila cikgu tengok pelajar buat jawapan B tu, dia kira lagi sekali. Sedangkan A tu dah kira dah. Ni kesilapan ya. Tidak faham kehendak soalan. Okay, yang kedua, salah manipulasi algebra juga. Contoh tersalah pindah tanda. Nampak macam remeh kan? Tapi ini yang selalu berlaku. Selalu. Jadi pastikan, coba awak tengok contoh tu. Negatif 3x sama dengan 6. Patutnya jawab negatif 2. Tapi awak tulis 2. Negatif, lupa nak tulis. Ataupun tak ingat lupalah kan. Ataupun memang betul-betul tak ingat apa yang perlu buat bila negatif tu pergi sebelah. Negatif tu masih kekal ke ataupun dah jadi positif. Sedangkan ini 3, negatif 3x. Negatif 3 darab x. Sepatutnya jadi bahagi, negatif tu kekal kan. Tapi ada juga pelajar yang buat kesilapan ini. Okay, jangan terlalu laju lah. Slow and steady. Okay. Yang ketiga, guna kalkulator tanpa tunjuk langkah. Ni kesilapan juga. Awak guna kalkulator, nak cari jawapan, tapi awak tak tunjuk macam mana awak dapat jawapan tu. Contohnya soalan, dia kata guna kaedah pembezaan untuk cari titik minimum. Use differentiation method untuk cari, to find the minimum point. Tapi apa awak buat? Awak pergi tekan kalkulator, awak masukkan nilai, awak dapat titik minimum tu. Ni tak boleh ya. Awak guna kalkulator tu untuk cek jawapan. Kalau sama dengan pengiraan awak tu, alhamdulillah betul. Okay, sepatutnya apa awak buat kalau soalan suruh guna kaedah pembezaan? Dia ada sebut pembezaan, differentiation. So maksudnya awak kena derive dulu. Kena cari dia punya dy dx ataupun f prime x ni kan. Equal to 0 untuk cari minimum. Lepas tu kalau dia suruh awak buktikan
dia tu minimum ataupun tidak, awak boleh buat second derivative, terbitan kedua kan, untuk pastikan dia betul-betul minimum. Okey, jadi kat sini AddMaths perlu awak perlu tunjuk langkah kerja. Kalkulator tu hanya untuk membantu saja ya. Okey. Inilah contoh. Cikgu sebenarnya nak kongsi juga. Sebab sebenarnya pelajar ni tak tahu juga ni kalkulator dapat tunjuk titik maksimum ataupun titik minimum. Okey. Okey, baik. Bagi siapa yang tak pernah tahu, sebab dalam kelas ni ada yang pelajar aras tinggi, aras sederhana dan ada juga aras rendah kan. Jadi tak salahlah kiranya kalau kita nak berkongsi kat sini macam mana penggunaan kalkulator tu nak cari apa tu dia cakap, determine the nature kan. The nature of turning point. Nature tu maksudnya awak perlu tentukan sama ada turning point tu adalah maksimum ataupun minimum. Okay, sebab nature of turning point ada dua kan. Kita tahu, cikgu nak lukis sikit lah. Turning point ni, ulang kaji sikit lah ya. Boleh kan ulang kaji sedikit. Kita buat ulang kaji sikit, nak bagi awak ingat balik. Turning point, sebab dia adalah perubahan gradient positif ke negatif ataupun negatif ke positif gradient. So itulah begitulah terhasilnya turning point tadi. Sama ada minimum ataupun begini maksimum. Okay, jadi sebenarnya untuk guna kalkulator ni boleh. Okay, untuk kita tentukan dia maksimum ke minimum dan berapa titiknya. Dan di sini kita confident cakap dia titik maksimum. Kenapa? Apa sebab kita confident cakap dia maksimum? Apa sebab kita tiba-tiba kata ini titik maksimum ni cikgu? Kan? Mesti ada sebabnya kenapa. Awak ada lihat A dia kan? A dia negatif. Apa teori yang kita belajar? Kalau A dia negatif, kita tahu graf itu graf sedih dan adalah titik maksimum. Tapi kita perlu buktikan nature dia tu. Turning point dia positif maksimum ke minimum, ada caranya. Okay, sekarang kejap ya. Ini kalkulator cikgu tadi. Cikgu sebenarnya nak tunjuk macam mana awak ada kalkulator kat sana. Dan awak boleh follow lah ya yang cikgu tekan ni. Cikgu ambil bahagian equation tu, cikgu tekan OK. Lepas tu cikgu ambil polinomial 2, degree 2 sebab dia ada kuasa 2 kat sana. Dan masukkan nilai negatif 1 A, B tu negatif 8 dan juga last tu 3 kan. Okay, bila awak tekan sama dengan, okay, tengok bila awak tekan sama dengan, awak nampak nilai ni. Ini bukan dia punya titik maksimum. Ini adalah apa ni? Dia ada bagi X1 dan juga X2 ya. Kalau dalam perpuluhan nilai dia begini, ini adalah punca persamaan. Okay, the root of equation yang berpintas pada paksi X tu kan. This is not our answer. Awak tekan lagi sama dengan sekali lagi, awak dapat X tu. This is our second root. Punca yang kedua. Itu bukan yang dia nak. Awak tekan lagi sekali sama dengan. Itu dia. Nilai yang dia tulis itu dekat atas, dia kata max. Maksimum. Jadi kalkulator ni hanyalah untuk awak get ready lah dengan jawapan yang awak akan dapat nanti. Mesti ada negatif 4 dan 19 untuk Y. Kan? Titik maksimum. Titik maksudnya dalam bentuk koordinat. Jadi awak kena letak ada kurungan lah. Okay, jadi negatif 4, 19. Tapi bukan macam tu langkah kerja dia. Sebab tadi kita ada cakap dekat atas, guna kalkulator tanpa tunjuk langkah itu adalah kesilapan. Inilah kesilapannya. Memanglah betul. Kan maksimum negatif 4, 19. Tapi awak kena tunjukkan mengikut teori yang awak belajar berkenaan dengan turning point ni. Awak kena apply satu benda iaitu dy dx. Apa maksud dy dx? Dy dx tu adalah kecerunan kan? Kecerunan. Kita nak lihat apabila graf awak maksimum,
Ulang kaji sikit ya. Ulang kaji sikit. Garisan yang horizontal, kita panggil tangent ni, adalah kosong ya kecerunan dia. Jadi kecerunan kita kena pakai dy dx. Dia sama dengan kosong kerana dia adalah garis yang horizontal. Dia tak ada kecerunan ni. Kecerunan dia kosong. Okey, jadi cikgu tulis ya. Awak sambil-sambil tu jangan lupa catat sebab cikgu ada bagi post test nanti. Lepas ni awak kena jawablah soalan ni kan. So ini yang perlu ditunjukkan. Cikgu tulis tu dekat skrin, boleh nampak kan? Okey, mulakan dengan apa tadi? Ni kan tak tahulah nak mula macam mana cikgu. Ni selalu cikgu dengar ni. Okey, awak perlu apply teknik yang awak belajar, teori pasal dy dx tadi adalah kecerunan. Titik maksimum tadi ada kecerunannya sama dengan kosong. So perlu cari dy dx dulu. Dy dx ni salah satu masalah juga. Tak tahu nak cari dy dx tu memang masalah. Tak boleh awak kata tak tahu ya. Sebab awak kalau tak tahu nak buat dy dx, habislah ceritanya. Kosonglah. Tak dapatlah jawab terus. Jadi ingat kaedah dia, power darab depan, power tolak 1. So jawapan dia negatif 2 x kuasa 1 Negatif 8x jadi negatif 8, x sudah tak ada. 3 jadi kosong. So inilah awak punya dy dx. Okey. Lepas tu bila awak nak cari titik maksimum, dy dx awak akan jadi kosong. Jadi awak letak dy dx awak negatif 2x tolak 8 sama dengan kosong. Jadi sekarang awak selesaikan dan dapat jawapan negatif 4. Ini adalah nilai x pada titik maksimum awak tadi. Tapi tak siap lagi. Tapi awak tengok sama tak dengan jawapan yang kalkulator tadi? Sama. Jadi awak makin confident lah. Yang jawapan awak betul. Okay, seterusnya tak siap lagi sebab awak kena cari y. So, when x equal to negatif 4 tadi, apa y dia? Masukkan dalam function y tadi ya. Y sama dengan negatif x, negatif 4 kuasa 2 tolak 8 darab negatif 4 tambah 3. Apa jawapan dia? Tak payahlah tekan kalkulator lagi. Kan tadi dah ada 19. Letaklah 19. Ni tak apa. Sebab awak tadi dah confident dah kan. Jawapan daripada kalkulator letak 19. Tetapi awak tak buat shortcut. Sebab awak ada tunjukkan kan. Awak masukkan nilai tu dalam dia punya equation. So ini bukan shortcut. Dan letak terus jawapan 19. Tak payah awak garu-garu kepala lagi kan. Faham ya? Boleh jimat masa kan? Boleh jimat masa. Lepas tu nak bagi tahu ni, dia lepas awak tahu koordinat of turning point, dia kata determine the nature. Nature ni macam mana pula? Nak tentukan nature tu awak kena apply satu lagi prinsip di dalam Maths dengan mencari second derivative. So apabila anda ada dy dx tadi, okay, dy dx sama dengan negatif 2x tolak 8. Kalau awak buat dia punya second derivative, awak differentiate lagi sekali, awak akan dapat negatif 2. Jadi negatif 2 ni boleh menentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum. Apa dia? Kalau dia negatif tu maksudnya apa? Macam mana kita nak ingat? Jadi pelajar juga perlu merekalah cerita-cerita yang boleh buat awak ingat keadaan ini. Kalau negatif, kalau second derivative dia negatif, sedih hati kita ni. Bila sedih, titik apa yang di atas? Inilah titik maksimum. So awak cakap negative 2 is lesser than 0. So the nature of turning point is turning point
Apa tadi? Negatif 4. 19. Is maximum point. Turning point tadi adalah merupakan titik maksimum. Selesailah pengiraan. So, okey tak? Jadi awak dah tak risau lagi lah pasal titik maksimum kan? Awak mesti dah confident. Yeay, aku betul kan? Sebab kalkulator tu tak tipu kita lah. Dia membantu. Tapi yang kita takutkan, pelajar-pelajar terus buat jawapan akhir tu. Jangan begitu ya anak-anak. Okay, so itulah perkongsian sikit. Makan masa jugalah nak explain ni kan. Okay, tak apa. Cikgu ada banyak lagi ni nak discuss. Okay, boleh cikgu pergi kepada slide yang seterusnya? Apa lagi kesilapan ni? Tak tunjuk langkah penting. Ni yang macam tadilah. Terus lompat ke jawapan akhir, tiada bukti. Pemeriksa tidak boleh bagi markah penuh. Katanya lah. Ini semuanya daripada sumber-sumber yang dipercayai ya. Tips dia tulis langkah jelas walaupun tahu jawapan. Ini macam kita bincang tadi ya. Kesilapan contoh. Cikgu nak bagi contoh. Sebab nak bagi awak buka mata. Awak pernah buat macam ni tak? Contoh satu ya. Di bawah tajuk tak tunjuk langkah penting. Tengok ni. Contoh satu. Soalan fungsi untuk inverse. Cari inverse of f bagi fungsi. Dia ada bagi fungsi tu. Tapi sebenarnya kan ada pelajar ni terlalulah bijak. Dia kata dengan cikgu, dia terus bagi jawapan macam ni. Macam mana awak dapat jawapan ni? Cikgu tanya. Ada saya tengok TikTok cikgu. Dia punya langkah kerja tu tak payah tapi kita tahu jawapan dia ni macam ada guna sedikit macam matrix lah. Dia kata, ish canggih juga ni kan. Bolehlah sebenarnya tapi untuk pastikan jawapan awak tu betul dan dapat markah yang penuh, jawapan sepatutnya kenalah ditunjukkan dengan betul. Walaupun awak tahu kan jawapan dia macam ni daripada TikTok katanya. Sekarang ni TikTok macam-macam. Jangan tersalah ikut je ya. Kasihkan yang betul. Okay, jawapan dia memang betul tapi jangan jawab terus. Okay, sepatutnya awak tunjukkan apa dia punya fungsi y tadi kan. Y dia fx ni dikira y lah. Ni dikira y lah. Y sama dengan 2x tambah 3. Cikgu sebenarnya ada buat ulang kaji sikit ya. Jadi awak kena dengar jugalah macam mana nak cari ni. Walaupun awak tahu, cikgu nak tunjuk juga. Jadi dia kata kalau nak cari inverse, jangan lupa let. Nak kemaskan tulisan dulu. Tadi cikgu cakap tulisan kena kemas. Cikgu pun nak kena kemas jugalah. Let y. Tak. Cikgu nak pakai let fx sama dengan y. Dan bila kita inversekan dia, ini teori yang betul ya daripada buku teks. Inverse of y, objek image dia x. Image dia x ya. Okay, jadi ini tadi nilai x. Kamu kena jadikan dia sebagai subjek. Sebab kita tadi ada y. Y awak ini. Tukarkan x ni menjadi subjek. Jadi apa buat adalah tunjukkanlah sebab ini macam terlalu cepat sikit kan. Kejap ya cikgu tunjukkan. Y sama dengan 2x tambah 3. Okey, jadi y sama dengan 2x tambah 3. Jadi awak nak cari x sebagai subjek, y tolak 3. X sama dengan y tolak 3 per 2. Masukkan dalam inverse tadi. So nampak dah boleh samakan sini. Sama kan? Cuma nanti bila awak tukarkan inverse tu, objek dia x. Sama juga yang y tu awak tukar jadi x. Tadi y tolak 3. Sekarang tukarkan x tolak 3 per 2. Jadi adalah langkah kerja yang ditunjukkan. Okay? Ni adalah salah satu contoh ya yang selalu pelajar buat. Okay, contoh 2 ni sama juga. Soalan persamaan kuadratik. Selesaikan. Bila dia kata selesaikan, awak kena cari nilai x. Dan awak pun tekan kalkulator. Awak terus kata x sama dengan 5.
Dan X sama dengan negatif 2. Jadi, jawapan ni tak lengkap. Jadi, bila jawapan lengkap, awak kena tunjukkan pemfaktoran. Maafkan saya, ada soalan ke Cikgu Suzy? Macam ada orang angkat tangan, tak ada Okey, salah tengok. Okey, ini tunjukkan pemfaktoran dia kat sini. Wajib tunjuk. Ramai yang tak tunjuk ni. Okey, dan lepas tu barulah tulis. Okey, ini adalah versi yang lengkap. Versi lengkap ya. Okey, apa lagi kesilapan yang pelajar selalu buat? Soalan ni pun selalu soalan trigonometri. Pernah tengok soalan macam ni tak? Sin X equal to 1 over 2. Lepas tu jawapan tu, X tu in the range of 0 degree until 360 degree. Bila dia kata selesaikan, solve, kan? Solve, awak kena bagi tahu apa value X tu kan? Okay, awak selalunya terus jawab nilai X tu 30 dan 150. Awak dapat jawapan ni daripada kalkulator. Betul? Betul ke? Cubalah tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator ya. Okay, mana ni kalkulator? Kejap. Ni kalkulator cikgu. Samalah kalkulator kita ya. Okay. Awak dapat nilai X tu sebab awak tekan macam ni. Awak tekan shift, sin. Lepas tu awak tekan 1 over 2. Tutup kurungan. Okay. Awak nampak ya apa jawapan yang dia bagi tu? 30. Sama kan 30? Kadang-kadang pelajar letak 30 saja. Tak ada 150 tu. Kadang-kadang letak tapi tak tahu daripada mana sumbernya. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa ada dua jawapan? Awak kena perkukuhkan jawapan awak dengan menunjukkan kuadran. 0 degree, 90, 180 dan 270. Kita ada 4 kuadran ya. Kuadran pertama, kuadran sukuan. Sukuan, kuadran. Dan ada 4 sukuan. Sekarang ni awak ingat tak pasal all sign teacher clever? Jangan sebut crazy. Cikgu takut betul-betul cikgu-cikgu admaths nanti jadi crazy pula. Cakap clever. Clever bagus lagi bunyi dia. All sign teacher clever maksudnya bila awak lihat sin X tu nilai dia 1/2. 1/2 ni positif. Awak kena buat catatan. Di mana 1/2 ni positif dan awak kena buat garisan pada sukuan di mana sin menjadi positif pada sukuan all, pada sukuan sin. Dan nilai 30 awak kena letak di mana? Awak kena tahu dalam paksi Y dengan X tu ada satu paksi yang magic di mana apa-apa kamu punya nilai yang awak dapat daripada kalkulator tu kenalah dilukis daripada garisan magic berwarna biru tu dekat paksi X tu naik ke atas. Ni 30. Sini juga 30 dekat sukuan kedua tu. Jadi jawapan awak kena ada 2 jawapan. Sebab sin itu positif pada sukuan pertama dan kedua. Lukisan tu tunjuklah kan? Tunjukkan. Dan jawapan dia di mana? Bermula daripada 0 degree ke 30. Jawapan pertama kita betul. Kedua, pusing sampai garisan yang kedua tu. Maksudnya 180 mesti tolak 30. Dapatlah 150. Jadi tunjukkan kuadran tadi. Macam mana kamu dapat nilai tersebut. Okey, boleh. Kalau daripada kalkulator tu shortcut. Tapi dia bagi awak satu nilai sahaja. Satu nilai saja awak kena lukis dan bagi tahu kenapa. Okey, sin positif at Q1 N kuadran 2. Gitu. Okey, insya-Allah kalau awak tunjukkan langkah kerja yang lengkap ni, markah awak pun penuh jugalah. Okey. Dan cikgu juga ingin sebab ingin nak kongsi soalan yang betul-betul nampak admaths sikitlah. Sebab ni macam soalan matematik moden kan?
Tapi bila add maths, dia akan menjadi lebih interesting lagi. Kerana soalan dia ada melibatkan nilai sin 2x di mana kamu kena tukarkan dia menjadi, ni ada dalam kertas formula. Sin 2x, sin 2x ya. Sama dengan nilai dia 2 sin x cos x. Tak perlu hafal kerana ada dalam kertas formula. Lihat betul-betul soalan ni. Sebab cikgu nak awak praktis ada dalam soalan cikgu kan. Awak kena tengok apa beza yang salah dan betul ni. Dia ada kiri dan kanan. Yang sebelah kiri, cikgu nak tunjukkan pengiraan yang bukan dia salah tapi tak lengkap lah. Awak tengok cikgu zoom. Mula-mula sekali nampak okey. Sebab yang sin 2x tadi telah ditukarkan menjadi 2 sin x cos x. Dan apabila sebelah kiri dan kanan, kita nak hapuskan sin x itu. Jadi awak kena boleh buat bahagikan dengan sin x, both side dan boleh cancel out. Kan? Supaya apa tujuannya? Supaya kita punya calculation nampak simple. Ni adalah simplify form simple. Jadi awak dapat 1 sama dengan, dah simple dah. Negatif 8 darab 2 cos x. Dan perkembangkan lagi dapat negatif 16 cos x kan. Okay, awak boleh lihat kat sini, cos x sama dengan negatif 1/16. Dan cikgu percaya, memang langkah seterusnya pelajar akan tekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan kan. Okay, mari kita cuba tekan. Shift, cos. Dan awak memang letak nilai negatif ni. Okay, awak letak. Sebab awak follow kan. Awak pindahkan ke sebelah jadi shift cos. Okay, ini apa yang awak buat yang cikgu nak tunjuk. Kenapa tak diterima lah. Okay, 0.0625. Tutup. Awak dapat jawapan macam ni. Awak tulis inilah sebagai jawapan. Tapi tak lengkap. Sebab kita punya jawapan untuk trigonometri ni mesti lihat range jawapan. Sebab dia kata X tu bukan sahaja dekat sampai 180. Dia juga sampai 360 tadi nilai dia. So tak cukup lengkap lah awak punya jawapan. Jadi markahnya tak juga besar, tak juga penuh kan. Sebab tak lengkap. Jadi apa sepatutnya yang awak buat adalah di sini. Cikgu nak kongsikan. Tapi ada satu teknik yang awak boleh apply. Iaitu awak boleh tengok dekat sini. Apa yang cikgu buat bila cikgu tekan kalkulator. Cikgu tak masukkan nilai negatif tu. Kenapa? Sebab cikgu nak tahu apa nilai bagi X ni pada sukuan pertama. Sebab itulah cikgu tak letak negatif. Bila awak tekan kalkulator, awak dapat 86. 86.24. Tapi bukan itu jawapan dia. Kerana awak kena melihat balik pada nilai cos X ni. Ini penting anak-anak. Awak kena ingat apabila nilai dia negatif, cos negatif berada pada sukuan apa? Jadi awak kena lukis balik sukuan tersebut. All sign teacher clever. Jadi awak buat garisan dekat sukuan kedua bahagian sin dan sukuan ketiga bahagian tangent. Jadi bila awak buat sukuan di situ, buat garisan kat situ 86.24 tadi awak perlu letak di mana? Ni selalu pelajar silap lukis. Sebab itulah cikgu perlu ingatkan dengan pelajar-pelajar di sini adanya garisan magic horizontal ni. Apa-apa value yang awak dapat daripada kalkulator tadi haruslah dilukis bermula daripada garisan magic ini tadi. Dia bermula daripada horizontal naik atas 86.24, bawah 86.24. Pada dua sukuan itu sahaja.
kerana dia negatif dekat sukuan 3 dan 4. Jangan lukis dekat kawasan yang sukuan keempat. Sebab dekat situ cos akan jadi positif. So nampak tak anak panah cikgu? Pergi pada sukuan kedua dan ketiga. Untuk sukuan kedua, 180 tolak 86.24. Satu lagi ni, tertinggal ni. Satu lagi pada sukuan ketiga, 180 tambah 86.24. Jadi awak ada dua jawapan. Jawapan pertama awak 93.58. Jawapan kedua 266.24. Jadi ada dua jawapan, barulah lengkap. Okey, jadi cikgu ada tunjuk perbezaan kan? Yang ni selalu pelajar buat. Yang ni pelajar boleh ubahlah jadi pengiraan yang lebih tepat dan bagus ni ya. Okey, boleh ya? Cikgu teruskan lagi. Contoh keempat. Apa yang kesilapan yang selalu pelajar buatlah. Awak tengok ni yang biasa awak buat. Ni macam cikgu terangkan tadi. Minimum pada X sama dengan 3 dan dia nak nilai minimum. Nilai minimum ni perlu tunjuk dekat Y. Jadi ni dah ada silap lah kan? Jadi jawapan sepatutnya bila awak nak cari titik minimum macam yang cikgu ajar tadi, awak buat dia punya first derivative terbitan pertama dia. Iaitu dapat 2x tolak 6. Daripada sini tadi power darab depan, power ditolak 1, dapat 2x, negatif 6 ada di sini. Lepas tu jangan lupa bila awak nak cari titik minimum ni dia punya dy dx sama dengan kosong. Jadi awak boleh letak sini sama dengan kosong dan jawapan x awak sama dengan 3. Okay. Dan ini minimum sebab bila awak buat second derivative awak dapat 2. 2 ni senyum. Bila senyum titik dia minimum kan macam tadi. Berlaku pada x sama dengan 3 dan nilai minimum dia berapa? Dekat y tu berapa? Jangan lupa tunjuk y sama dengan masukkan nilai x tadi 3. 3 kuasa 2 tolak 6 darab 3 tambah 5. Berapa? Bolehlah dapat jawapan nanti ya. Kira tau. Jadi nilai minimum tu dia bukan minta titik minimum tetapi nilai minimum. Nilai minimum pada nilai y. Jadi apa yang awak dapat pada y tu itulah nilai minimum dia. Okey? Jadi wajib tunjuk ni. Step-step yang cikgu dah tunjukkan ni awak wajib tunjuk ya. Jangan dapat markah yang kecil ya kalau tak tunjuk. Okey, apa lagi yang kita nak kongsikan malam ni? Ya, soalan yang selalu salah juga adalah bahagian soalan vektor. Cikgu ni tunjuk kesilapan-kesilapan ya sebab nak bagi tahu awak ini yang awak selalu lakukan dalam maths ni. Okey. Maaf Cikgu Siti. Ya. Ada soalan daripada pelajar. Dia kata bukan salah, dia ada maklumkan boleh tak cikgu gunakan multi language. Saya punya BM tak kuat sangat. Katanya campur-campur. Okey. Macam tu. Okey, campurlah Okay. Okay, so the example number 5 is about question vector. Okay, for this question, maaf ya, ini dalam bahasa Melayu ni. Okay, nyatakan, determine the vector of AB. So given to us here is the coordinate for point A and point B only. So how you want to find the vector of AB? So sometimes student just write the answer 3i minus 4j is the vector for AB. Okay, so this is the shortcut answer. We need to show how you get this value. So in vector, you need to know that to find the vector AB, you have to show that what happened to the
vector A. So if you have A, you need to know that AB is equal to AO. Okay, AO plus OB. You need to show that. And then after that, you just given to us here is the coordinate A, which is 2, 3. So how to convert it to become a vector? So from this A, you want to find AO. So if AO, you need to reverse the symbol. If your A is 2, 3, so the vector AO is equal to negative 2i minus 3j. You can see the symbol, the sign is reverse. Because for A, 2, 3, if you want to find the OA, you can just get this 2i plus 3j, right? But if the direction is opposite, so you need to change the symbol. So that's why here what you need to show is negative 2i minus 3j. And then plus OB. If OB don't have any problems, because B, when we convert to vector, is become OB. So you can just write the OB vector is 5i minus j, 1j. You can also write 1j. And then after that, for the final answer, I with I, the same term, negative 2i plus 5 is become 3i. And then negative 3 minus 1j, negative 4j. So this is the answer for vector. Don't make it shortcut, because as long as you know the final answer, you need to show how you get it. Okay, so this is the also the example, for the big mistake in your maths. Okay, so is it clear? All right, so next, jawapan tidak ikut format. Your answer not follow the format. For example, the question they say nyatakan sudut. State the angle in radian. Dia dah sebut dah radian kan? They ask you to find in radian, but you still write the answer in degree. So this one also have some mistake in your exam, because you need to show the answer in radian. Okay, so ada tips. Semak unit. You need to check the unit in the question. They want you to write in degree or radian. Please check before you complete your solution. And then after that, perhatikan kehendak akhir soalan. Macam tadilah. Dia punya unit. And then round off. Ini penting juga. Round off to, is it for significant figure or to significant figure? You need to check as well. Okay, need to follow the format that have been asked in the question. Okay, next. I want to share with you the example of question for circular measure topics. Okay, so look at the diagram and the question. Dia kata the diagram show a sector AOB with center O. Ni sektor. Center dia dekat O. A piece of wire of length 15.8 cm has been used to make the sector. So here, if you see the value 15.8, what is it means? That is the summation, or we can say it is the perimeter of our sector. Perimeter of our sector. So here we have radius R. This is also radius R. And this is our arc length. Arc length, panjang lengkok. Do you know your panjang lengkok?
Your arc length, do you know? You don't know, right? So you need to find it first. By the way, it is given to us that the arc length. Luckily in the questions, they give us the arc length, which is 6.4 centimeter. So therefore, calculate the value of theta in radian. So your answer must be written in radian. Before that, you need to get the radius. Macam ada Cikgu Suzy yang kat tangan ke siapa tu? Ada nak tanya apa-apa ke soalan? Tak ada ya? Ada. Oh ada. Apa tu Cikgu? Ada soalan ke? Muhammad siapa tadi pelajar? Oh dia dah letak balik tangan. Dah turun balik. Any question? Kalau ada tanya saja ya. Yeah. Takut Cikgu terlalu cepat. Tadi Cikgu seronok sangat cakap sampai terlupa nak Englishkan. Okay, Muhammad Hazif, any question? Kalau ada soalan boleh tanya dekat Q&A. Boleh tulislah kat situ nanti Cikgu Suzy tolong bagi tahu saya ya. Okay. Okay, continue ya. A piece of wire. Okay. Our wire is 15.8. Okay. Jadi 15.8 tu adalah consists of our arc length together with our radius. So I will show you for the solution that I provide. One is the correct one, and then the second one, the answer is in different format. Because the first one, jawapan ikut format, which means that we use the formula, the suitable formula in maths, which is you apply the S equal to R theta. Oh, dah cikgu ada tulis kat bawah. S equal to R theta. This is in maths ya. We learn about S is the arc length equal to R times theta. Theta in radius. So we just use this. You find the value of R first, and then after that put it in the formula, and then directly you will get the answer in radian. Mudah lagi kan? Tetapi some of the student tak apply benda ni. Dia tahu juga jawab kan? Dia tahu nak cari theta, but using different way. Macam mana? Pernah nampak tak formula ni? S equal to theta over 360 degree times 2 pi r? Ada kan? In mathematics. Awak pakai ni. Awak dapat jawapan theta, dan kadang-kadang pelajar tukar juga ke dalam radian. Tetapi tidak bersesuaian. Okay? Not suitable. So better you use the correct format. Ini selalu macam mistake lah dalam dalam pengiraan ya. Boleh ya? Boleh faham ya? Nampak beza tak kiri kanan tu? Nampak kan beza dia? So next. Cikgu Siti ada soalan kat sini. Ya, boleh bacakan. Katanya, can we use formula of segment 1.5 theta in radian sin theta in degree if the question asks for the segment? Again? Can we use formula of segment? Segment. Theta in radius is it? Itu boleh. Sin theta in degree. Itu boleh. Ya. Itu boleh. Tetapi don't forget yang dekat bahagian last tu. Kalau dia ask you to write in kalau the question ask you to write the answer in radian, radian lah akhirnya. But if you use that formula, ada kan formula yang boleh. Boleh tu. Yang itu boleh sebab the question, the formula memang perlu ada guna degree kan. Some of the formula tu ada degree boleh. Tapi yang kita nak bincang sekarang is the final answer. Yang last sekali tu.
Itu yang paling penting ya. Yang last sekali. Okay. So untuk the next one, kesilapan format jawapan dalam logarithm. The answer in logarithm. Like dia kata jawapan dalam bentuk logarithm tapi awak already change it to value. Ni sama jugalah kesilapan biasa ya. Sebab awak tekan kalkulator, awak cari value tu. Kalau dia kata your answer need to be in logarithm, kenalah dalam logarithm. Okay, next apa lagi? Kesilapan format. Round off. Bundarkan ni round off. Round off. The answer. Berdasarkan dia punya decimal ataupun significant figure dia. Kena baca betul-betul soalan. Dia kata round off your answer tu. Kalau dia kata 3 significant figure, angka bererti. Lepas tu awak letak jawapan macam ni. Dia betul. Kan? The answer is correct. Tapi you not follow the format. Jadi ini pun antara kesalahan juga. Mistake juga dalam maths. Kadang-kadang you all berupaya nak dapat A kan. Tapi bila ada mistake-mistake macam ni, markah pun taklah jadi besar. Jadi kena ubahlah. You can see right? Your answer should be macam ini. 3.14. 3.14 kan sebab sampai sini je kan. 3. 1, 2, 3. Okay, so apa lagi? Ni tak ada apa-apa lah. Tips tu macam biasa. Okay, kesilapan pembundaran. Dia ada juga kesilapan pembundaran. Cuba awak tengok ni. When your answer is 3.66666, banyak 6 dia. Lepas tu awak pun bundarkan ambil sini je. 3.66. Ini pun salah. Sebab awak tak tambah 1 kan. Nampak macam small mistake. Tapi dari segi markah, tak ada markah. Mesti bundar betul-betul. Sepatutnya awak tulis 3.67. Kalau awak ambil 2 decimal places. Awak kena semak lah apa syarat. What is the dia punya format. Dia tulis tu nak dalam bentuk apa. 3 significant figure ke, 2 decimal places. Follow lah tu So I have some. Kita panggil ni panduan lah. Panduan ya. Penetapan bilangan perpuluhan. Yang ni sumber dia daripada guru-guru lah. Guru-guru penyemak kertas soalan ni macam awak boleh apply juga. Okay, the first one cikgu translate lah. Sudut dalam darjah. The angle in degree. DP tu maksudnya decimal places. Kalau angle in degree, cukuplah ambil sekadar 2 decimal places. 3.54. Okay. Kalau sudut dalam radian, berdasarkan sumber ni, dia kata minimum 4 significant figure macam ni. 1.341. Ni maksudnya 4 significant figure sebab ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dia ada 20 radian jarang-jarang juga besar kan nombor dia. Radian selalu kecil. Jarang juga kita tengok 100 radian. Cikgu Siti, ada juga soalan kat sini. Sorry interfere. Katanya teacher, if for normal question, the answer apa must tadi? be Apa? If for normal question, the answer must be right in minimum 4 decimal places. Which one? For which question? For which normal question kan dia tak tetapkan. Kalau tak tetapkan lah. Kalau tak ada ditetapkan, awak boleh ikut panduan ni. Maksudnya, if the question is not strictly ask you to round off to any other significant figure or decimal places, so you can use this guideline. Okay, this guideline. Dan satu lagi Cikgu Siti, katanya macam mana nak bezakan 3 tempat perpuluhan dengan 3 angka bererti. 3 decimal places, tempat perpuluhan dengan 3 angka bererti, significant figure. Jomlah cikgu terangkan sedikit, mungkin ada yang nak tahu kan. Okay, I give you example. Macam mana nombor dia? Cuba cikgu letak 2.1567. Okay. This is your answer.
And then the question asks you to round off to 3 decimal places, tempat perpuluhan. Okay, tempat perpuluhan ya. 3 tempat perpuluhan. Okay. Kalau dia minta tempat perpuluhan, okay, decimal places, you need to start calculate the number of decimal places from the point. Daripada titik perpuluhan tu. Contohnya, titiknya di sini, 3 decimal places. 1, 2, 3. Itu decimal places. Awak kena kira daripada titik. From the point. And then, when you round off, jangan lupa plus 1. Sebab the number after 6 is 7. Kalau you write 2.156. Salah ya anak-anak. Salah ni. Walaupun ada nombor 6. It's wrong. So, you should write macam mana? Kalau 3 decimal places. 2.157. Barulah betul. That is decimal places. So now, I want to explain about 3 significant figure. If 3 significant figure, nombor yang sama. Lagi ada soalan Cikgu Siti. So katanya selalu terinterfere, terkacau sekejap. It's okay. Soalan daripada pelajar, like area for triangle must be 4 dp katanya. 4 decimal places. Untuk area. Triangle. Area of triangle. Kalau tidak ada dinyatakan, dalam apa? Degree ya. Kalau dalam degree tak dinyatakan kan dalam soalan, that there is no restriction, right? Kalau tak ada restriction untuk degree, mana tadi degree? Boleh follow ni lah. Sudut dalam darjah 2 decimal places ataupun paling common pun 3 significant figure, boleh ambil. Kalau dia tak tetapkan tu maksudnya bebas tapi jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit ya. So ini ada guideline lah. Kalau dia tak restrict anything in the question, tak ada masalah. Awak just write untuk selamat. Untuk selamat. To be safe ya. Awak ambil kalau degree 2 decimal places. Ni minimum ya. Yang selamat lah. Jangan panjang sangat. Jangan panjang sangat. Macam kalau awak fikir, if you think dia tak ada tetapkan, so agak bebas lah untuk kita to write our answer kan. Jadi tak ada masalah di situ. Tapi panduannya ada di sini. Nanti boleh apply lah. Ni pun dapat daripada sumber ni. Sumber yang cikgu ikutlah daripada guru-guru yang bertauliah. Dia macam ada syorekan begini. Okay, kalau ada perubahan tu, maafkanlah. Kalau ada perubahan, just follow apa-apa yang awak ada dengar daripada guru-guru di sekolah ke, bolehlah ya. Ini hanya panduan ni. Ini hanya panduan ya. Guideline. Okey, cikgu sambung lagi ya. Tadi yang bertanya pasal 3 significant figure, tak habis lagi kan? Okey, ini ya. Untuk 3 significant figure, beza dia adalah you need to count from the first number. First number is number 2. 1, 2, 3. Nampak beza tak? Tadi sampai nombor 6. Yang ini until number 5 only. So if this one 6, you need to plus 1. If you write 2.15, salah. Salah. Kesian. Ingatkan betul dah tekan kalkulator. Salah round off. Jadi your answer should be written 2.16. Is it okay? You know the difference? Decimal places and significant figure. Itulah dia. Okay, banyak lagi ni kan? Ada sudut dalam radian, panjang, jarak, minimum 4 significant figure. Ni 4 ni. 1, 2, 3, 4. Tapi decimal places dia 2. Okay. Jadual nilai hukum linear. Ni penting ni. Hukum linear. Selalu kan ada buat jadual. Yang ini jangan terlalu panjang. Kenapa? Dia ada reason dia.
Dia kata 2 decimal places only. Contoh 2.13. 2.13. Kenapa tak boleh panjang-panjang? Sebab when you draw the graph, kan, you cannot get where is 2.134. Because normally when you do the graph, nanti cikgu ada soalan ya untuk linear law. So nanti cikgu akan expand panjang lagi lah berkaitan dengan yang 2 decimal places dan nilai dia kena seragam. Apa seragam? Seragam. Uniform ya, sama, constant. Dia punya kalau awak nilai decimal places 2 decimal places tadi, tiba-tiba the second answer you letak 3 decimal places. Tak seragam lah. Dia kena seragam. Tapi pemala for significant figure ya. Pemala yang mana tu? Pemala untuk M kan? Kecerunan. Itu pemala. Itu kena ambil for significant figure. Panduan, ni panduan ya. Takut cikgu. Tiba-tiba awak tak buat tu, tak dipotong pun markah saya cikgu. Ni panduannya saja. Harga 2 decimal places. Contoh RM3.20. Jangan awak letak RM3.215. 215 sen. Tak ada ni kan? Tak logik. Jadi kalau dia berkaitan dengan harga, memang 2 decimal places. Sebab bila kita tengok yang pasal harga ni, ada ke? Bab indeks kan selalu ada harga kan, price. So ini dalam bab indeks. And also maybe dalam bab progression, janjang, progression. And then taburan kebarangkalian, apa dalam bahasa English? Taburan kebarangkalian, probability distribution. Dia ada skor Z. Skor Z wajib 3 decimal places. Kenapa tak boleh sikit? Kenapa mesti 3 decimal places? Contohnya 1.343. Sebab dalam jadual, table, ada table yang kita refer tu, dia punya decimal places mesti ada 3. Kalau awak kurang, tak dapatlah awak cari jawapan yang lengkap. Unless kalau memang after you kira Z tu, memang tak ada lagi nombor kat belakang. 1.340. Tapi kena letak 0 tu. Sebab waktu awak refer the table, awak ambil bahagian 0 kat ujung tu. Macam tu ya. Kebarangkalian, kebiasaannya ambil for significant figure. Sebab kebarangkalian, awak tahu kenapa? For significant figure. Sebab kebarangkalian dia tidak boleh lebih daripada 1. The highest value for our probability is 1. 1. So kalau awak take very small value for your significant figure ni, nanti jawapan awak jadi kebarangkalian 0.1. Sedangkan belakang ni ada nombor 5, 7, 3, 8 for the probability tu kan. So seboleh-bolehnya ambil 4. Selamat. 4 ni selamat. Selamat ya. Ambil 4. 1, 2, 3, 4. Sebab dia memula daripada kosong. Kebarangkalian tak ada 1 kat depan kan? Betul kan? Kebarangkalian tak boleh 1.3. Salah. Kebarangkalian tak ada 1.3. The probability should be less than 1. So therefore, for significant figure adalah selamat. Panjang juga cikgu explain ni. Bilangan perpuluhan ni tengok jam. Astaghfirullahaladzim, 10 saat lagi. 10 minit lagi. Okey, cikgu cepatkan ya. Nanti kalau awak ada soalan boleh tak tanya nanti hujung. Awak simpan dulu ya. Simpan masa Q&A nanti. Cikgu takut tak sempat ni. Okey, dan rasa terlalu cepat juga cikgu cakap ni. So the next one, you are not check your answer. Ni juga masalah besar. Terlalu confident. Kan? Tak semak tanda unit untuk akhir. Ni jangan lupa for the last 5 to 10 minutes, you can use that time to check your answer. Okay, check for the mark which is quite big first. Macam 3 marks, awak semak dekat markah-markah besar tu dulu. Okay, continue. Kesilapan yang biasa dilakukan oleh calon. Cikgu suka cerita tentang ni. Sebab awak sangat hebat tau. You are very clever. Jawapan awak memang betul. Tapi awak lupa kesilapan kecil macam ni. Have you ever put the value in the calculator
and then you get the value of y is in decimal. If your answer in decimal, you cannot write the factorization in your solution. Faham tak? You cannot write y. You get the answer from your calculator. Y is 3.1, 3.271. And then you want to factorize it. This is wrong. Kan? Walaupun jawapan betul kan? But wrong. Tak boleh. Tidak boleh. So, kalau you put the value in the calculator and then you get your answer in decimal. So, what you should do is, you cannot use factorization. You have to show it using the formula. So, this is the formula that you need to use. Okay? Next, tengok kesalahan ni. Ungkapan yang boleh difaktorkan diabaikan. The expression that can be factorized is ignored. Awak ignore kan dia. Contoh, awak tengok apa beza yang betul dan salah tu. Awak tekan kalkulator kan? A is equal to 4, B negative 16, C 12. When you put the value in the calculator, you get y equal to 3 and y equal to 1. And then after that, you write your answer in factorization like this. It's wrong. Kenapa? Apa salahnya? Sebab when you expand it, you expand y times y, you get y square. Mana perginya nombor 4? Tak ada. Jadi, factorization that you show there is not according to the expression di atas. Kan? Tak boleh. Salah tu. So, kalau ya pun, awak dah buat factorization y minus 3, y minus 1, awak letaklah nombor 4 kat depan. Betul tak? So, bila ada nombor 4 kat depan, selamat. So, when you expand it, you get the same answer like our first expression just now. Faham? Ataupun the next way is you can also divide all the expression with 4. You divide it with 4. So that when you divide all the expression with 4, you can simplify the expression. After you simplify it, you can write y minus 3 and the second bracket y minus 1. Selalu buat tak silap macam ni? Tak tahulah sebab cikgu selalu semak pelajar-pelajar buat ada silap macam ni ya. So, you can try to be careful. Be careful ya. Okay, next. Kesilapan yang biasa juga oleh calon. Tengok ni. Ni kesilapan biasa tau. Yang boleh membuatkan your mark kena potong. Awak tengok apa beza yang atas dan bawah. Apa salah dia? Cuba tengok. Kenapa the first one is wrong? Dapat kena pasti? Selalu buat. Yang kesalahan pertama, because when you put the value in the calculator, your calculator give you the variable x. Memang calculator akan tunjuk x. So you follow juga. You kata x equal to 3. Sedangkan, okay, your variable at the expression use y, bukan x. Tapi your final answer you write x. Salah. Jadi because of this, kita nak nasihatkan pelajar-pelajar untuk cek balik. Sebab takut ada silap macam ni. Tak pasal-pasal terus salah. So yang betulnya beginilah. Follow kalau ini y, ini y, y. Salah susun. Ni pun selalu juga salah susun. Bila you all tekan kalkulator awak seronok. And then you put your value of x equal to 3, x equal to 1. And then after that, barulah letak factorization dekat bawah. Format dah salah. Macam mana sepatutnya? Awak kena letak factorization dulu. Barulah letak x. Apa jawapan x? Understand? So, please be careful with the calculation, solution dan sebagainya. Okay, next.
Ni yang cikgu nak kongsikan ni. Sebab this question, linear law, hukum linear law, the marks is quite big, 10 marks. I hope that all of you can get 10 marks in these questions. Okay. Bahasa Melayu lagi, tak apa, nanti cikgu explain. Tukar persamaan bukan linear kepada linear. Non-linear become linear. So, macam mana? Awak kena plot, you can see some clue from the question. Dia kata plot the graph of apa? Against apa? So from there you know what is your y, what is your x. From there you can convert it into linear form. And then the next one, tips dia untuk linear law, bina jadual baru. Kalau awak bina jadual baru, adalah pengurangan markah di sana. And then dia punya decimal places tadi kita cakap 2 decimal places kan, tempat perpuluhan. TP is decimal places. 2. Because you can see from the axis, we can only put the value of our y axis ada 1 decimal places only. So therefore, kalau dia katalah in between here, right? So it is 2.25. Sebab itulah your table should be written in 2 decimal places. Ada kat belakang tu, point, ada 2 nombor. Sebab awak punya axis ni nanti ada 1 decimal places. Tapi dia punya setiap petak-petak tu dia ada tambah lagi 1 decimal places lah kan. So ini yang biasa kita apply dalam kita punya jadual lah. Okay, hati-hati membuat pembundaran. Ya betul, pembundaran. Pastikan when you round off, your calculator give the answer, round off betul-betul. Betul-betul ya. Be careful with the decimal places. Okay, plot graph. Ni macam biasalah kan. Best fit line. Mesti memintas pada paksi Y. Kadang-kadang student buat garisan up to the first point sini saja. Tak ada ini. Kalau tak ada yang depan ni, kalau tidak ada yang depan ni, markah pun hilang. So you need to panjangkanlah, extend the line until you touch the Y axis. Okay, selamat? Faham? Okay, next. Mencari M, kecerunan. This one I want to share with you as well. Okay, for the M is gradient. Pilih titik, choose the point. That is apa? Pada garis lurus. Means that you choose the point that touch your line. Maksudnya awak tengok dekat kita punya graf. Ada 2 titik tak touch, kan? Lepas tu awak nak pilih titik tu, tak boleh untuk kira gradient. Salah. Ada juga pelajar-pelajar suka ambil titik-titik yang disuka, yang awak suka. Awak suka titik ni, nampak ni. Awak suka, awak ambil. Jangan. Bukan apa, jangan. Sebab kita nak ambil jalan selamat. Kalau boleh, why not you choose, kalau cikgu punya saranan lah. Awak ambil 1 titik ni at your C. At your C. Senang. X kosong. Lepas tu titik ni memang kena cari. Kan? So, letak apa value dia. Lagi senang. And then choose another one. Let's say you want to choose, titik ni boleh. Titik ni boleh. So, itu titik yang wish decimal point. Wish point 1, 2, 3, 4. Titik keempat. So, ambil dia punya Y dan juga X dia tu. Titik keempat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sini. Ambillah titik ni. Jangan ambil titik yang tak tersentuh. Kalau awak ambil titik tu, confirm salah. Sebab dia tak pada garisan. Ya, jelas ya? Selalu silap ni. Kadang-kadang suka-suka hati je ambil kan. Poin yang dia suka. Sedangkan lebih selamat ambil yang memang dah ada. Memang dah ada, selamat. Kalau awak nak ambil ini pun boleh.
Because it touch your straight line. Boleh. Okey, apa lagi nak dikongsikan? Sebenarnya ada soalan SPM 2023 ya. For the hukum linear. Complete nak dapat full mark, ada dia punya langkah pengiraan yang ditunjukkan kat sini. Awak tengok. Why? Why I choose log X and log Y? From where I get it? Dia ada suruh lah kita cari kan. Ni. So, you have the value of X. Don't forget, tekan calculator. And then your answer should be written in 2 decimal places. Macam cikgu sarankan tadi. Because your graph later on ada 1 decimal places only. Dekat Y tu. Tengok ni. 1.4. 1.2. Nanti kalau awak nak cari contoh 0.1. Senang 0.1 dekat mana? Di sini kan? 0.1. Senanglah, mudah. So this is the example how we draw and plot our graph. Jangan lupa label the axis, best fit line. Yang ni susah sedikit kerana banyak titik yang kita tak dapat nak sentuhkan. Tapi you need to be apa tu kita kata balance ya, seimbang, balance. Awak boleh tengok 2 point not at the line di bahagian atas. Bahagian bawah also have 2. Kan boleh nampak kan? So balance tak? Walaupun tak banyak awak dapat titik yang bersambung, sebab sukar ya nak dapatkan titik yang banyak tu. So awak boleh ambil pendekatan ini. So ni soalan SPM 2023, 2 tahun lepas. Lagi nak kongsikan dengan anda semua berkaitan dengan B. Plot. Dah plot tadi. Ikut scale yang betul. And then yang C, tulis, write this X to the power of A equal to BY in linear form. Bila dia kata linear form, you need to refer to your Y-axis and X-axis. Boleh tengok kat sini, Y-axis, X-axis. Dua-dua log. Awak ada the original equation like this. So you log both side. Dan susun dan pastikan your log Y become a subject. Kena ada, sebab ni ada markah ni semua ni. Kena jadi subject. And then after that, don't forget to label it. Which one is your Y, M, X, and C. Okay. Dan after that, when you want to find the value of A, you can see A is the gradient M. Just now I already share with you how to find the gradient. Choose. Pilih apa? Choose apa? Ambil satu titik at your C. Boleh ambil titik ni. 0, negative 0.54. Dan satu lagi, boleh ambil dia punya Y. Satu lagi titik, cikgu ambil ni lah. So ini awak boleh tengok lah ya, dia punya penyelesaian, nak cari B semua. Ni senang, mudah lah kan. Follow, lengkapkan ya, until you get 10 marks. Okay. Ada banyak lagi sebenarnya nak dikongsikan. Tapi memandangkan masa yang agak terhad ni, cikgu scroll cepat-cepat Cikgu scroll cepat-cepat. Keyword spotting, ni antara keyword yang awak boleh check. They have been used in our question, macam express. Don't forget Y, kalau dia kata express Y in term of X, Y ni kena jadi subjek. Okay, kalau range, pastikan awak ada this symbol, inequality symbol. Okay, cikgu cepatkan ya. And then kalau soalan proof, pastikan left hand side and right hand side sama. Okay, ni contoh soalan. Hence, yang ni I just explain about hence, kan? Terus sambung. Daripada question A, sambung terus. Derive. Tunjukkan bagaimana formula atau persamaan tu terhasil. Ini awak bukan hafal ya, you need to derive. Jadi dapatkan rumus, formula, prinsip ke, apply. Ni contoh soalan, ada soalan contoh untuk derive ni sebenarnya.
Contohnya soalan ni, cikgu cepat-cepatkan. Dia kata the curve ini, this is the equation. Ada point, pass through this point, ada gradient. Dia kata derive expression for the gradient. Kalau awak tengok gradient, awak ingat cari dy dx. So if derive here means you need to derive the formula of gradient by using dy dx. Awak terbitkan maksudnya. So buatlah dy dx, dapat jawapan. Even though your answer is in the term of A and B, doesn't matter. Yang penting you derive kan. Okay. Yang ni lah dia punya jawapan tadi, derive dapat macam ni. Ni ya dia punya. Okay, justify. Ini penting juga. Sebab bila dia kata justify, awak kena bagi sebab. Why awak kata macam tu. Determine whether square root of 5 is a cert or not. Awak jawab cert sahaja. Sedangkan dia kata justify your answer. Kalau awak cakap cert saja, awak ada markah tapi tak penuh. Kalau markah dia 1, langsunglah tak ada. Sebab tak ada justify kan. So awak bagi tahu cert because apa? Tulislah dia punya reason. Solve ni selalu kita buat. Okay, solve. Ni apa? Shortcut matematik. Boleh guna kalkulator untuk cari root sahaja. Mod EQN. Kalau awak guna mod EQN, awak dapat value of x tu perpuluhan. Maksudnya kena guna formula. Ni formula biasa pakai kan. Boleh juga guna kalkulator. Kalau awak guna kalkulator, awak dapat jawapan ni. Tapi awak kena show that. Masukkan nilai. Dan tunjukkan macam mana awak dapat ni. Ni jawapan akhir lah ya. Tak ada, senang je. Awak just ambil yang ini dalam ni. Letak kat sini 28. Ini letak sini 28. Ni macam mana dapat 2? Negatif, negatif, positif. 4 macam mana dapat 4? 2 dah 2, 4. Lepas tu awak perlu tekan kalkulator tak? 2 tolak square root of 28 over 4? Tak perlu. Tadi tekan kalkulator dah ada dia bagi kat awak. So ambil je lah jawapan tu. Okay. Guna kalkulator untuk cek jawapan. Ni seronok ni sebenarnya. Tapi malangnya tak cukup masa ni sebenarnya. Cikgu nak share macam mana nak tekan kalkulator untuk dapat jawapan. Tapi bukan untuk awak letak jawapan tu terus. Itu hanya untuk cek. Sebenarnya ada caranya. Ni cara yang awak biasa tunjuk. Awak dah tunjuk, awak buat dengan elok. Awak dapat jawapan. Y apa, X apa, Z apa. Tapi cuba cek balik. Awak guna kalkulator, awak tekan value ni dalam kalkulator. Semua tahu tak? Kalau semua ada yang tak tahu, boleh join lah my class. Cikgu selalu tunjuk cara mudah nak tekan. Geram cikgu. Sepatutnya kalau nak share ni seronok ni soalan ni. Sketch. Sketch macam kita belajar tadi. Sketch graph, teknik cepat dan hafalan ni sebenarnya cara yang buat pengembangan macam ni sebenarnya tak disyorkan ya. Pengembangan macam ni. Awak jangan tunjuk macam ni sebab ia melambatkan pengiraan. Okay. Cikgu kalau tak show benda ni dalam kelas tak lengkap. Cikgu nak show kan macam mana awak nak kembangkan ni cepat. Tak payah buat macam ni. Okay. Kenapa cikgu nak tunjukkan? Sebab awak dapat jimatkan masa kalau awak tak kembangkan cara tadi. Awak terus dapat jawapan dengan hanya satu tanda equal. Okay, sediakan 3 tempat. Bulat depan kuasa 2 kan? Bulat belakang kuasa 2 kan? Positif 9. Yang tengah tu darab your circle tadi. 2 darab negatif 3 darab 2, jawapan dia 12. Negatif 12 ada X. Siap. Kalau tadi panjangnya. Kan? Ni cepat. Jadi awak boleh jimat masa untuk pengembangan tu. Penting ya, penting sebab dalam bab geometri koordinat awak memang banyak buat expansion macam ni. Sama juga. Ni tengok ni cara kembangkan cert. Panjang kan? Tak perlu begitu. Awak boleh guna cara tadi. 1, 2, 3. Bulat depan 1. Bulat depan kuasa 2 1. Bulat belakang kuasa 2 positif. 3 kuasa 2 9. Cert 7 darab cert 7 7. Darab bulatan. 1 darab 2 2. 2 darab negatif 3 negatif 6 ada cert 7. 1 tambah 63
tolak 6 setuju. Biasanya ini congak saja. Congak je awak dapat jawapan apa? 64. So awak dapat 64 dan ini jawapan dia. Boleh juga tekan kalkulator sebab dia tak ada X. Awak boleh juga tekan kalkulator dapat jawapan yang sama. Senang kan jimat masa kan? Okay, ada sedikit strategi, sikit lagi nak habis. Demo soalan real. Ni cikgu nak tunjuk contoh soalan. You want to find the cos theta and tangent theta. Normally, student tingkatan 3 pun dapat jawab. Sebab dia apply segitiga. Betul tak? Dia apply segitiga kan? Bertentangan, opposite ya. Bertentangan ni opposite 3. Hypotenuse 5. Dia cari guna teorem Pythagoras. Dia dapat jawapan dekat bahagian adjacent. Ini pelajar tingkatan 3 dapat buat. Tapi kamu pelajar yang ambil maths. Jadi apply something different lah. Ni penyelesaian standard. Semua pelajar tingkatan 3 pun dapat buat macam ni. Tapi ni yang tingkatan 3 dapat buat lah ya. Penyelesaian yang sepatutnya gunalah yang awak ada ni. Dia ada bagi kita tadi sin kan? Sin theta equal to 3/5. Awak masukkan dalam formula, awak dapat cos. Ni dah apply maths, awak applykan formula maths. Lepas tu, lepas awak dapat cos, guna formula tangent. Tangent is sin theta over cos theta. Sin theta bagi cos theta, dapat jawapan ni. Lagilah shortcut kan, dan pakai maths kat situ. Oh, ni tak perlulah. Ni macam cikgu explain pasal titik perpuluhan, langkah kerja kan. Ni sama, nampak tak? Apa beza? Tak lengkap, tidak ada no label. And then look at the dia punya curve tu ya. Untuk trigonometry ni. Tak seimbang kan? Kecil, besar. Sedangkan ni nampak sama kan? So ada beza ya. Pelajar berprestasi tinggi dan sederhana. Sebab bukan apa. Cara awak melukis tu tak lengkap. Rugi markah lah sebenarnya ya. Ni ada sedikit explanation. Dan kesimpulan di sini, kesimpulan daripada expansion ke atas lah ya. Apa beza-beza. Ni boleh kita scroll je lah. Tips, ada sedikit tips ni. Macam tadilah, kita buat kesimpulan balik apa yang kita belajar tadi. Dan, Cikgu Suzy, kiranya saya nak habiskan ya, saya punya... Boleh? Boleh, teruskan Cikgu Siti. Alang-alang ni Cikgu Suzy. Betul-betul. Jadi, cikgu dah explain everything tadi kan? Masih rasa lemah semangat tak? Masih rasa, are you scared with maths? Dah ada rasa confident tak? Kalau dah ada, dah tahu how to save your time dan tahu how to get the final answer kan? So now I want to share with you. Cikgu nak naikkan semangat awak ya. Sebab ini adalah kisah benar. Motivasi dan testimoni daripada pelajar cikgu. Cerita pelajar lemah tak pernah lulus. Gagal je. Maths ni sentiasa gagal. Tapi SPM dapat A. Sebab yang pertama buat latihan banyak. Yang kedua ikut teknik yang betul. Yang ketiga ikut strategi yang telah di-syorkan. Dia berjaya mengubah grade dia. Ni memang banyak sebenarnya tapi cikgu hanya share 2 pelajar saja ya. Pelajar cikgu yang seorang ni selalu gagal ni sebelum ni. Terkejut maths A. Cikgu bagi dia hadiah pen pilot tak silap cikgu. Sebab sangat menghargai usaha dia. Nama dia Alisha. Dapat A. Awak juga boleh macam ni tau. Dia terkejut menangis dapat A untuk maths sebab gagal je selalu. Tapi rajinlah budak-budak. Kena rajin. Ni Ashley Teo. Sama juga. Dapat A juga ni. Selalu gagal je. Tapi rajin. Selalu buat latihan. Cikgu pesan. Setiap hari buat 3 soalan. Kalau tak faham, hantar.
banyak set soalan dia buat, tak faham dia mesti WhatsApp cikgu. Sebab cikgu memang melayan lah WhatsApp student-student kalau nak tanya soalan tu. Cikgu selalu okey je, boleh tolong ya. Okey, kalau awak ingin belajar dan ingin lagi belajar teknik-teknik yang lain, cikgu juga ada membuat kelas. Kalau awak nak join kelas dalam masa yang terhad ni, sebab tak lama lagi SPM, tapi kamu ingin nak belajar kan, belajar awak memang ada kelas tambahan tapi nak lebih lagi, boleh join kelas. Rasanya itu sajalah untuk penutupnya. Selepas bagi awak sedikit motivasi untuk dapat A tu, mudah-mudahan dengan berkat usaha dan doa semua, awak boleh dapat keputusan yang cemerlang. Okay, itu saja daripada Cikgu Siti. Thank you very much. Have a nice day everyone. Okey, jadi kita dah mendengar daripada Cikgu Siti. Cikgu Siti terpaksa rush time, Cikgu. Banyak juga soalan. Tapi saya harap apa yang Cikgu Siti kongsikan, pelajar dapat dapat ambil ilmu tu lah tadi kan Cikgu Siti. Okay, Cikgu Siti try the best lah to share the knowledge dengan pelajar semua. Okay, dia kata dah mata dah mengantuk bagi semua. Okay. Betul. So, I think ada lagi soalan ataupun apa-apa lagi Cikgu Siti? Kalau dari saya tak adalah, tapi kalau budak-budak ada yang nak tanya, kalau saya tak sempat nak jawab tu, tak apa, boleh WhatsApp je ke? Ya, I think boleh. Kalau saya tiada, ada sediakan tadi yang apa tu QR boleh. I think so, that's all. Thank you very much kepada Cikgu Siti kerana sudah membuat perkongsian di platform webinar kecemerlangan SPM seri kedua untuk ADMET. So, saya akhiri. Selamat malam untuk semua dan selamat berehat. Terima kasih.